Kerajaan baru naikkan bajet pendidikan dari RM400 juta kepada RM900 juta. Lebih 2 kali ganda. So kenapa tiba-tiba kerajaan buat macam ni? Ada yang tak kena ke dengan sekolah anak-anak kita sampai kena up bajet banyak sekali? So kalau korang ni ada anak kecil, korang wajib tahu benda ni. Di dalam bajet 2026 yang asal, kerajaan memperuntukkan RM400 juta untuk membina 2,500 bilik darjah baru dekat 800 buah sekolah. Nampak macam banyak kan? Tapi ada satu perubahan besar yang mengubah semua ini. Di bawah rancangan pendidikan Malaysia 2026 sampai 2035, mulai tahun 2027, umur nak start masuk sekolah darjah 1 diturunkan daripada 7 tahun kepada 6 tahun. Maknanya tahun depan budak yang umur 6 tahun dan juga 7 tahun, dua batch serentak ini boleh masuklah ke darjah 1 sama-sama. Jadi pendaftaran baru ini, murid baru ini boleh melonjak sampai 700,000 orang. Dan memang mustahil untuk sekolah yang sedia ada sekarang ini untuk tampung amount kemasukan yang banyak macam tu. Tapi guys, Daus nak ingatkan yang budak berumur 6 tahun masih lagi optional untuk masuk sekolah darjah 1. Buat masa sekarang tak wajib masuk lagi. So 700,000 tu maksimal lah. Cuma buat masa sekarang pendaftaran baru adalah hampir 400,000. Still banyak lah. So bayangkanlah sekolah yang dah ada sekarang ni pun sesak, tiba-tiba kena tampung hampir double intake. Kalau mereka dah betul-betul laksanakan umur 6 tahun ini, memang mana cukup kan bilik darjah. Sebab tu kerajaan telah pun menaikkan pertukan kepada RM900 juta dan bilik darjah yang dibina nanti akan naiklah daripada 2,500 kepada 6,000 unit. Sebagai daun langkah yang dibuat ini memang perlu dan penting, sebab kalau budak tu masuk sekolah tapi ramai-ramai tak belajar pun tak guna juga. Yalah, sebab tak selesa dan sebagainya. Dan ada satu lagi benda penting, di mana kontraktor-kontraktor kecil Bumiputra daripada grade G1 sampai ke G4, mereka pun boleh mendapat manfaat. Peruntukan naik daripada 2.4 bilion kepada 4 bilion ringgit. So siapa yang deliver kerja dengan elok dapat peluang projek yang lebih besar. Walaupun zaman sekarang zaman berjimat-jimat sebab berlakunya krisis global sekarang setelah hormon perang semua, bajet pendidikan nasib baik tidak dipotong, malah ditambah lagi. So bagi Daud ini memang sangat perlulah dalam dunia yang pendidikan saja tak cukup. Sekarang dah ada AI, kita kena fight dengan AI pula. So macam mana nasib anak-anak kita ni? Sekarang nak tanya korang. Korang rasa wajar tak kerajaan spend RM900 juta ini? Dan untuk korang yang ada anak umur 5 ke 6 tahun, korang ready tak dengan benda baru ini? Jadi guys, please komen dekat bawah Daus nak dengar, dan like video ni, share juga video ni dengan parents yang lain. Follow Daus kalau belum. Jumpa lagi korang semua pada next video. Ciao.